Muhammad Noor, saya berasal dari Singapura. Ya. Singapura juga. Singapura juga, nampak tak? Market kita Singapura sangat luas. Silakan. Tahun 2021 saya menghadapi sakit kanser hidung dan sakit kanser tekak. Saya melalui rawatan radioterapi selama 7 minggu sampai 33 kali. Dan waktu itu badan saya rasa tekak saya tak boleh telan, dan saya makin kurus, mungkin turun badan banyak sekali. Kesan je. Kesannya. Lepas tu saya ambil kulit semua, ni kendur semua, isi semua banyak semua habis. Okey. Jadi apa produk yang tuan amalkan? Alhamdulillah lepas betul-betul lepas Covid tu 2022 kan. Ya. Dan saya pergi ke Pasir Gudang, tempat Darul Ilaj. Saya berjumpa dengan Ustaz, jadi dia recommend saya makan cuba ni Volten, produk Volten ni, BKFA dapat BR4. BR4. Dan kebetulan pula itu launch produk V10. Oh, B-Protein. Okey, B-Protein tuan. Dan juga vitamin. Vitamin. Alhamdulillah saya dapat isi saya kulit kendur tu, alhamdulillah berpulih semula. Okey. Kulit saya dulu waktu lepas rawatan, kulit saya jadi hitam semua. Jadi lepas rawatan semua, dia punya kulit sekarang macam minum vitamin kan, dia bantu dengan kulit pulihkan semula. Alhamdulillah. Ya, nampak glowing tu. Okey, seterusnya kan? Dan alhamdulillah saya dapat ini bertambah tenaga, dan sekarang alhamdulillah doktor sahkan saya tak ada kesan kanser lagi. Terbaik kan? Jadi saya recommend siapa yang ada penyakit kanser tu jangan pernah putus asa. Teruskan usaha untuk cuba produk Volten ini, insya-Allah dia berkesan. Amin. Okey.